Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review sebuah kereta dengan teknologi yang tinggi lah, plug-in hybrid. Tigo plug-in hybrid Tigo 7. Okey. Sebelum tu, video ni akan jadi panjang sebab saya nak bersembang banyak supaya orang lebih faham di mana kedudukan teknologi yang pada hari ini telah bercambah, maju dan yang mahal dulu sekarang dah jadi murah. Okey. Plug-in hybrid. Plug-in hybrid ni teknologi yang kalau kita tengok dalam industri kenderaan mass, bukan hypercar, bukan apa semualah. Kereta-kereta macam ni, dia nak dibangunkan tu mahal. Sebab dalam asas sebuah pembikinan alat pengangkutan, ada 3 lah dalam pasaran hari ni. Okay? Ada kereta yang pakai enjin, tapi disebabkan teknologi ni dah matured, teknologi tu tak mahal sangat lah untuk develop satu model baru. Kemudian ada hybrid. Hybrid ni in between lah. Start daripada tahun 90-an lebih, dia jadi popular. Tapi dia switch antara EV pergi enjin, enjin pergi motor, pergi enjin, pergi motor, pergi enjin. Itu sifat sebuah hybrid. Kemudian daripada hybrid dia jadi plug-in hybrid macam ini. Dia ada motor, dia ada bateri yang besar macam kereta EV dan juga ada enjin. Jadi selepas habis semua ni barulah dia jadi EV. Orang ingat dalam dunia ni semua tentang EV. Tidak. Di China sekalipun, walaupun pada satu fasa penjualan kenderaan EV yang sangat laris berjuta-juta, sekarang dah stagnan, dah turun. Yang laku sebenarnya ini plug-in hybrid. Tapi kenapa dia tak keluar dulu? Oh, ini panjang cerita ni. Kita nak cerita pasal teknologi, bateri, efisiensi apa semua. Panjang. Tapi susun atur dia yang ada dalam dunia hari ini, itulah dia. Kereta enjin, kereta hybrid, kereta plug-in hybrid dan juga kereta EV. Okey. Kereta plug-in secara general. Kenapa kereta-kereta macam ni tak wujud banyak? Sebab untuk membangunkan kereta-kereta plug-in hybrid ni dia mahal ataupun sangat mahal. Kereta enjin sederhana, kereta EV mahal. Tapi bayangkan kereta ni dia ada 2 benda dalam satu kereta. Kereta hybrid, bateri dia kecil. Plug-in hybrid, saiz bateri tu sendiri dah hampir sama besar dengan kereta saiz EV sebenar. Contoh, okey, Proton Emas 7 plug-in hybrid. Untuk varian tinggi dia, bateri plug-in hybrid 30 kW. Sebagai perbandingan, 4 atau 5 tahun lepas, BMW keluarkan mini EV. Berapa saiz bateri dia? 30 kW. Itu full EV. Yang ini plug-in hybrid. Betapa majunya, especially China. Sebab kalau China tak keluarkan kereta-kereta macam ni, masyarakat-masyarakat biasa tidak akan dapat menikmati plug-in hybrid pada harga yang kompetitif. Sebagai contoh, okey, plug-in hybrid dekat Malaysia ni dah lama. Daripada 2000, saya ingat 2010 dah ada. BMW dah jual dengan 330e. Okey, pada masa itu kena belilah 300,000 lebih. Kemudian ada Volvo XC60, kemudian ada XC90 dan banyak kereta-kereta plug-in hybrid daripada Mercedes apa semua. Pasal satu benda tak? Tipikal kereta plug-in hybrid adalah pada model mewah. Sebab dia boleh jual mahal sebab pasaran kereta mewah ni tak sama dengan pasaran kereta mass production. Kalau dia nak buat benda tu mahal, dia terpaksa jual kat orang kaya. Kalau dia buat macam ni, nak jual mahal, siapa nak beli? Orang kaya nak beli brand-brand macam ni? Tak juga. Sebab itu kita memerlukan brand daripada China. Dan kalau anda ingat tahun lepas, first time plug-in hybrid termurah ada dekat negara kita dikeluarkan oleh kumpulan Chery juga, iaitu Jeku J7 plug-in. Dia jual 158. Kemudian tak lama, bulan 10 macam tu, dia keluar yang ini, Tigo 7 plug-in dan juga Tigo 8 plug-in. Yang ini harga dia lagi murah, 129,000. Okey, itu adalah background keseluruhan tentang plug-in hybrid. Jadi sekarang mari kita cerita tentang kereta ni. Ketika pasaran dalam industri tengok teknologi China, China. Dia buat kereta elektrik boleh lah, dia buat software boleh lah kan. Kereta elektrik ni simple, motor, bateri, BMS, senang je. Cuba buat kereta yang kompleks, dia tak berjaya. Kita tak nafikan kalau kereta berenjin, China bukanlah yang paling maju. Tapi bila dia datang dengan teknologi yang rumit, yang kompleks macam plug-in hybrid ni, dan kemajuan itu di luar jangkauan fikiran kita, saya memang sangat kagum. Macam mana dia boleh buat
kereta macam ni yang kompleksiti dia pada tahap yang tinggi dijual pada harga 129,000, cannot brain. Jadi kereta ni asas dia pakai enjin 1.5 turbo. 1.5 turbo dan dia ada motor. Motor tu sandwich dekat dia punya gearbox. Dia punya gearbox dia pakai DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Okey. Jadi enjin dengan motor elektrik tu dikuasakan oleh bateri 18.3 kilowatt. Anda tengok perspektif ni. Volvo dia buat plug-in dia first 2015 pada XC90. Masa tu kalau tak salah saya bateri dia lebih kurang 8 ke 9 kilowatt. Lepas tu 2017 dia besarkan saiz bateri 11 kilowatt. Lepas tu 2023 baru dia pakai bateri saiz 18 kilowatt. Volvo ambil masa berapa almost 10 tahun untuk dapatkan bateri bersaiz almost 20 kilowatt. Dan Volvo masih tak pakai DC charger. Bayangkan yang ini bagi model pertama, model dia keluar kan. Model dia keluar first time, okey kami nak jual plug-in hybrid, inilah dia teknologi dia, 1.5 turbo dengan bateri 18 kilowatt, bateri motor sandwich dan juga DC charger. Dia boleh charge DC. 18 kilowatt tu boleh masuk 40 kilowatt. Maksudnya kita charge dalam maybe 20 ke 45 minit dah penuh sebab bateri tak besar kan. Dan dia punya AC dia bagi sampai 6.6 kilowatt. Sedangkan teknologi-teknologi lain, kalau kita tengok dekat BMW, dekat apa semua, paling-paling dia bagi 3, 4 kan. Dari segi tu memang sangat mengagumkan lah. Dan kuasa yang dihasilkan oleh gabungan ini ialah 279 PS dan juga 365 Newton meter of torque. Dan saya juga dari segi atas paper ni normal lah kan. Dia orang boleh janji macam-macam. Tapi exactly kita dapat rasa bila kita drive kereta ni. Itu tentang pemacu enjin dia. Dari segi rupa. Jadi apa beza dia Tiggo 7 plug-in hybrid dengan Tiggo 7 yang pakai enjin 1.6 turbo tu. Yang 1.6 turbo tu dia sekitar 197 PS dan 260 macam tu lah Newton meter of torque. Kalau anda bandingkan perbelanjaan yang kita keluar dengan nilai kuasa yang kita dapat, this is jauh lebih berbaloi. Dan sekali lagi saya ulang, orang mungkin yang follow Mekanikal Malaysia dan tengok bila saya review kereta-kereta plug-in, saya memang sangat-sangat suka dengan teknologi plug-in hybrid ni sebab ia sebuah teknologi yang bagi saya patut menggantikan semua jenis teknologi yang ada atas jalan hari ni. Okey, anda boleh gunakan. Yang ini claim range. Dia claim range untuk EV dia saja boleh jalan sampai 90 km. Saya dah charge kereta ni 2 kali, dekat meter tu memang dia tunjuk 92, 93. Maknanya dia lebih, dia claim. Tapi dalam dunia sebenar, saya bawa paling jauh, saya pergi sampai Kuala Pilah, bolehlah dapat dalam sekitar 80 ke 85 kW. Sebagai perbandingan, okey, Volvo lah yang paling besar dia punya bateri yang ada dalam tu, Volvo boleh jalan sekitar 60 macam tu. Tapi kena ingat lah, sebab Volvo berat. Volvo tu dalam 2.3, 2.5 tan. Yang ini lebih kurang 1.7 tan. XC90 7 seater, yang ini 5 seater. Saya nak bagi perumpamaan tentang teknologi, bukan pasal yang sana mewah, yang ini tak. Saya nak buktikan bahawa China when it come to electrification, dia memang serius lah. Dia orang memang ada satu teknologi yang sangat membanggakan. Alright. Apa beza dia dengan versi petrol? Honestly saya tak tahu. Sebab saya tengok sama je kan. Jom kita tengok dekat dalam dia. So bahagian dalam dia sama je. Dia sama je dengan Tiggo 7 Pro yang biasa, which is untuk sebuah syarikat macam Chery yang besar lah. Chery ni besar. Dia punya line up ataupun positioning setiap brand dia pada hari ini, saya sendiri memang confused. Jadi waktu kereta ni diperkenalkan, okey, kereta ni kereta kedua kalau tak salah saya lah. First dia introduce Omoda 5. First Chery masuk like 2 years back. Kemudian Omoda 5 keluar yang ini, Tiggo 7, kemudian dia keluar Tiggo 8 lah, kemudian yang lain-lain tu lah. Yang ini kalau first time dia masuk tu pun saya, yelah pada kereta dan harga yang dijual kan, kita expect kereta-kereta macam ni at least maybe 16, 18, close to 200 lah, tapi dia boleh jual harga 130. Sekarang ni Tiggo 7 Pro rasa saya ada discount like berapa, 14-15 ribu kot, menjadikan kereta tu sangat berbaloi lah. Dan yang ini
masuk dalam dia, kita rasa kereta tu kereta yang dibuat dengan satu package nak jadikan kereta tu teknologi tinggi dan juga kereta tu tak hilang dia punya elemen-elemen mewah. Dia punya seat kulit dia elektrik kiri kanan, lepas tu meter ni 12 inci kali 2. Dan di era kebanyakan kereta yang China yang tidak ada switch, tapi Chery masih lagi kekalkan switch yang ada dekat sini. So aircon, climate control ni kita boleh kawal dengan switch button yang ni dan switch dalam monitor. Okay, itu satu hal. Cumanya bila saya dah bawa, sebelum ni kita bawa sekejap-sekejap kan, tapi kereta ni kita dah bawa 4-5 hari. Kita dah nampak beberapa kekurangan design dia. Okay, walaupun kita nampak kemas apa semua kan, switch apa ini, saya tak nak nafikan yang memang dia berjaya sampai dia punya mesej tu nak jadikan kereta tu mewah. Switch kita pegang sedap, handle pintu, kulit speaker dia apa semua memang rasa sedap. Tapi susunan seserta benda tu, inilah bagi saya yang tidak ada pada pembuat-pembuat kereta non-tradisional. Sebab dia orang ni mungkin tak berfikir sebagaimana brand-brand tradisional fikir. Contoh, dia punya switch climate ni, kita nak control monitor kan, kita nak kontrol monitor, biasanya kita akan parking lah satu jari atau palm kita dekat satu tempat untuk jari kita boleh kontrol kan. Dan banyak keadaan saya tertekan, bukan tension, saya tertekan, maksudnya tekan tanpa sengaja. Switch kat bawah ni semata-mata saya nak kontrol dekat steering, sekejap itu tekannya. Itu saya nampak kelemahan yang pertama. Okay, dari segi features, dia ada semua ADAS moden. Okay, ada berapa belas blind spot, RCTA, LCC, ACC, AEY, MOUSE, semua ada. Dari segi kelengkapan, dengan sebesar-besar alam, sunroof, moonroof, wireless charger, switch ada kat sini, tempat setiap barang, ada cooler box, banyak. Jadi benda tu saya rasa untuk orang yang nak beli kereta because of the gadget, dia akan tengoklah benda-benda macam tu dekat sini. Okey, dengan X70 macam mana bang? Dia bukan kata X70 tu tak bagus. X70 ada menang dekat tempat lain. Itu saya akan cerita kemudian. Tapi dari segi dalam, dari segi cockpit ni, because kereta ni teknologi dia baru, dia 2020 something baru dia develop dan dia masuk dalam pasaran. X70 ni dia dah ada daripada tahun 2017, kalau kat China 2016. So teknologi tu kita nampak lah dia dah start tua. Yang ini tak, memang moden dan segala kelengkapan memang ada padanya. Okay, itu dari segi features apa semua. Untuk anda yang beli, okay, beli dan kalau bawa orang rumah perempuan, bini ni dia suka benda-benda ni. Dia bersuka gadget-gadget, kamera yang sharp, feature-features yang ada, macam-macam benda boleh control lah. Dia orang suka, perempuan suka benda ni. Dan kalau kita nak bawa, okay, sebenarnya saya ada satu perception lah pada kereta-kereta China. First saya bawa ialah BYD kan. So selepas tu saya bawa lah semua kereta China. Dia ada satu rasa, iaitu dia buat selembut yang mungkin. Dan juga steering ni sangat tidak berjaya menjadikan steering tu feel natural. Dia tetap ada delay. Bila dia nak buat handling tu sharp, dia jadi terlalu sharp, terlalu fake. Jadi dia masih tak dapat lagi. Ada beberapa model yang saya rasa hampir-hampir dapat. Contoh macam kami drive GAC MQ, yang itu almost dekat dah. Dan juga X70 MC3 yang baru, yang itu antara handling kereta China yang bagi saya boleh letakkan dia peringkat teratas lah. Sehinggalah saya bawa kereta ni. Okay, saya dah bawa yang version petrol. Saya bawa tu tipikal China lah, mendayu-dayu, melantur-lantur, melayun. Tak sedap ke? Sedap je kalau orang perempuan dia tak tahu beza. Dia selesa, dia sangat selesa. Tapi bila kita start jalan jauh, jalan dah start kona-kona apa semua, duduk belakang dia akan start rasa pening. Dan kita bawa pun rasa penat. Sebab kita penat nak mengawal kereta tu mengikut kehendak kita. Kenapa kereta tu macam tu bang? Sebab di China, orang bawa kereta tak laju. Sana tak, maybe had laju dia 100-110 kan. Dan orang dia disiplin. Because camera is everywhere. Sana orang memang ikut undang-undang lah. Jadi dia terpaksa setting suspension macam tu. Tapi untuk Malaysia, dia lain. Orang keluar daripada pagar rumah terus 18. Orang duduk dekat atas highway. Beza pun bawa 190. Yang mana kalau dia terkuih sikit, steering terus pergi ke alam barzah.
Orang-orang macam tu dia tak tahu keupayaan sesebuah kereta. Kereta ni pula, saya rasa dia ada pengecualian because of dia ada berat yang berlebihan. Kereta ni lebih kurang, kalau tak salah saya, 1,008 lah, almost 1,795 kilogram berbanding dengan version petrol. Saya rasa juga tuning suspension dibuat balik untuk menampung komponen-komponen yang tak ada pada model 1.6 turbo, model Pro tu. Jadi bateri 18 kW berat tuan-tuan. Mungkin, I don't know, maybe 200 kilo. Lagi ada motor, lagi ada kompleksiti tentang komponen-komponen yang menjadikan dia plug-in kan. Jadi bila dia letak suspension tu, dia tune balik, saya rasa dia memang purposely untuk buat keras. Okay? Tapi dalam fikiran engineer-engineer ni, dia rasa dia dah keras. Tapi bila digabungkan dengan tayar 18 inci 255 60 siri tayar dia, 60 siri 255, dah macam saiz truck, macam leather frame punya truck ataupun pick-up truck yang nak masuk dalam hutan kan. Memang tebal. Jadi bila dia buat suspension macam tu, combine pula dengan tayar yang tebal macam tu, saya rasa dia jadi sedap. Tak adalah seteruk kereta-kereta yang mendayu-dayu tadi, tapi tak adalah sebagus macam MC3 X70. Saya tetap rasa dalam kelas ni X70 mempunyai handling yang paling sedap lah. Mungkin nombor 2 mungkin GSC, yang ni mungkin yang ketiga. Tapi fakta-fakta yang saya bagi ni adalah berdasarkan orang yang driving macam saya, orang yang sensitif. Ada setengah orang dia tak perasan pun benda tu. Saya ni sampai satu tahap sensitif. Saya kalau duduk sebelah orang yang dia tak sailing, maksudnya orang tekan throttle kan, orang tekan throttle, bila nampak traffic light merah, kita akan lepas throttle tapi kita tak tekan brake. Kita biarkan kereta tu berlayar dulu, dah dekat baru kita tekan brake sikit-sikit. Kalau orang ni lepas throttle tekan brake, lepas brake tekan throttle, saya akan jadi pening. Saya akan jadi pening. Okey. Itu tahap handling dia. Power dia macam mana? Okey, this is another story. Walaupun dia bijak, walaupun sistem dia canggih, tapi dia ada beberapa kekurangan. Yang pertama, power dia, okey? Ada beberapa situasi waktu bateri dia drop. Bateri dia tak akan drop sampai 0% macam mana plug-in hybrid lain lah. Dia drop sampai 20% sebab dia simpan tenaga bateri tu untuk jadikan dia full hybrid juga. Jadi dia tak akan jatuh bawah 20%. Tetapi bila dia cuba switch, okey, kena faham konsep dulu. Enjin dia macam range extender, dia punya fungsi. Dia akan membantu waktu kereta bergerak bila dia mengah, dia tak cukup power. Masa itu saya nampak dia macam pening sikit antara dia nak switch daripada motor kepada enjin, atau enjin motor nak bergerak sekali. Dia ada masa merasa jerking. Tiba-tiba kita jalan, kakap, dia rasa. Lepas tu ada sehari sekejap, kakap, dia ada rasa. Saya tak boleh nak explain tu sebab waktu berlaku tu saya drive seorang. Videographer tak ada apa semua, saya tak dapat nak rakam benda. Tapi dia berlaku sekali, dua kali lah. Saya rasa mungkin ada software yang akan dibaiki selepas itu, ataupun mungkin unit ini saya pun tak tahu. Tapi berlaku benda tu kalau tak silap saya 2 atau 3 kali. Dan kalau kita tengok pada traditional car maker macam BMW, Mercedes, Volvo apa semua, sepanjang saya bawa tak pernah berlaku benda tu. Even transisi antara EV dan juga enjin sangat seamless. Sangat seamless. Yang ini pun sama, dia seamless. Cuma berlaku sekali-sekala lah. Benda tu mungkin 2-3 kali berlaku. Saya tak pasti. Yang kedua, dari segi regen brake. Regen braking ni agak pelik sikit. Saya bukanlah orang yang asing bawa EV ataupun plug-in hybrid, tapi dia regen dia agak pelik sebab kadang-kadang regen dia rasa kuat, kadang-kadang regen dia rasa normal. Jadi untuk kita membiasakan diri selepas 3-4 kali bawa pun, saya rasa dia based on engine character ataupun based on tuning mode yang dia buat pada ketika itu. Jadi kita tak boleh nak agak, tak boleh nak modulate brake tu macam mana kita bawa kereta biasa. Dan ini hanya berlaku again pada orang-orang yang sensitif macam saya. Kalau orang yang biasa bawa kereta, saya rasa dia tak perasan benda ni sebab dia sangat minor. Yang kedua, throttle modulation. Okey, kalau kita bawa macam sekarang, dia ada bateri penuh, dia 80% ni consider penuh, dia akan berjalan dalam bentuk EV sahaja. Okey, kalau bateri di bawah 20 baru dia jadi hybrid. Bila dia EV saja, dia sangat berbeza dengan EV. Kalau kereta EV, kita boleh set regen dan juga set throttle ataupun driving mode. Kita boleh rasa throttle tu dia tak mengejut. Tapi somehow throttle dia ni, saya rasa dia cuba untuk tune sebagaimana tune engine punya throttle. Anda faham tak sepanjang saya cerita? Jadi kalau anda pernah tengok video-video saya X70 apa semua, perasan tak saya kata kereta-kereta China dia ada throttle delay.
Throttle delay tu kalau dekat enjin kita faham lah pasal ada boost lag, ada turbo lag macam tu kan. Tapi dekat EV, kenapa ada throttle delay? Yang itu saya tak berapa berkenan sangat. Tapi selepas 2-3 hari bawa, kita dah boleh agak throttle untuk EV tadi. Itulah keseluruhan tentang handling dan juga power kereta ni. Kalau anda seorang yang memahami bagaimana industri pengangkutan dalam dunia ni, kereta, motor apa semua, dan anda menghargai teknologi dan anda pernah memandu atau bawa plug-in hybrid, percayalah, anda tak nak dah teknologi lain. Dia tidak sama langsung dengan apa yang ada dalam pasaran hari ini. Dulu kereta macam ni kita mimpi je lah nak beli 300-400 ribu kan. Sekarang 129 ribu. China pula tu, lepas setahun nanti diskaun lah apa semua kan. Memang sangat berbaloi lah untuk kereta plug-in hybrid. Sebab, okey, kereta ni sangat praktikal tuan-tuan. Kenapa saya masih duk ulang benda yang sama? Kita takkan dapat sebuah kereta yang praktikal yang tak menyusahkan kita langsung. Okey? Dia punya elektrik sahaja boleh jalan mungkin 85 ke 90 km. Kalau kita kerja 90 km ni, kalau kerja dalam KL, 40 km, 40 km balik. Cukup. Tak, enjin dia tak bangun pun. Tak hidup pun enjin dia. Okey? Itu satu. Tangki dia 60 liter, tangki minyak dia. Maksudnya, tak perlu isi pun 60 liter. Mungkin isi RM10, RM15. Spare saja. Okey? Nak isi tu masa kita nak jalan jauh balik kampung. Okey? Jadi kalau kereta elektrik, kita kena berfikir tentang infra, tentang range anxiety, kena fikir rancang apa semua kan. Kalau terlupa charger, dah sudah kan. Yang ini balik rumah charge kan. Memang itu cara orang pakai plug-in hybrid. Dan enjin dan juga motor bateri tu dia boleh jalan in total almost 1,200 km yang diklaim oleh Chery. Dia orang dah test kereta ni daripada Singapore itu sampai hanya in one tank. Bukan kelakar dah, bukan benda kelakar ni pasal China. Dia boleh buat. Memang dia ada teknologi, dia ada kepakaran tu kan. Jadi untuk orang yang suka benda-benda tadi saya cakap tentang produk, tentang teknologi apa semua, kereta-kereta ni memang ditunggu oleh ramai orang. Tak semestinya Chery lah. Maksudnya Proton pun sekarang ada EMA 7 plug-in hybrid pada harga 100 lebih sikit. Bayangkan benda yang kita tak pernah terfikir akan wujud dalam pasaran. EV tu different story. EV different story. Boleh buat EV murah, tak ada masalah. Kita buat dia kecil, buat bateri bawah lantai apa semua. Tapi plug-in hybrid tak boleh buat murah. Sebab dia ada enjin, dia ada bateri. Dia tak boleh buat kecil pun. Bolehlah buat kecil tapi jadi macam kereta mainan dekat, range tak panjang, jadi tak guna juga jadi plug-in kan. Jadi okey, itulah dia Tiggo 7 plug-in hybrid pada harga RM129,000 di Malaysia. Dan adakah ia berbaloi atau tidak? Kalaulah showroom dekat Malaysia ni dia bagi kita pakai kereta seminggu pada orang awam kan, dan kat rumah anda ada charger ataupun boleh plug granny charger 3-pin kan, trust me, selepas anda try plug-in hybrid, anda tak nak dah kereta enjin ke, kereta EV ke, whatever. Plug-in hybrid is the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke Seri Pentas.